contoh benda hak yang salah. Nah, isu dia 3 hari lepas berkenaan Datuk Ustaz Nik yang isu chatty dan tu lah, hak sebut tu. Jadi memang kita dengar berpanah, tapi bila kita dengar dari awal hingga akhir tu, pendirian kita lain. Nah, sebutan tu tidak menggambarkan, dia menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi dia nak kisah dua keadaan dari jahiliyah dah sehingga masuk Islam. Tapi kita ambil sebutan jati tu, kita neti. Dan saya tengok kat dalam FB, ada juga orang kita yang sekeh juga. Jadi tu tak kenalah. Janganlah kalau dua YB kita ni ada buat kesilapan, kita sekeh, kita pergi cari orang tu. Bila YB kita ada orang komen yang negatif, kita pertahanlah. Ataupun kita rujuk kepada yang lebih arif. Rujuk di peringkat kita. Kalau kita ada dewan, kita rujuk di peringkat dewan. Jangan rujuk media-media yang tidak menyebelahi pihak kita. Dia hanya akan mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi saya bukalah untuk